Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Almira Syakila dari kelas 4Z. Hari ini saya ingin membentangkan tentang eksperimen yang saya pilih, iaitu tenggelam timbul. Pengenalan bagi eksperimen tenggelam timbul adalah satu kaedah saintifik untuk mengkaji sama ada satu objek akan terapung atau tenggelam dalam cair, iaitu air. Ia melibatkan membandingkan ciri-ciri objek seperti berat dan isi padu dengan sifat ketepatan cecair untuk meramalkan dan mengisahkan sama ada ia akan tenggelam atau timbul. Aktiviti ini membantu murid memahami konsep keampungan dan berat objek serta menggunakan kemahiran proses sains seperti memerhati, mengalaskan dan meramalkan. Bahan-bahannya ialah bekas air, objek yang berat dan objek yang ringan. Objek berat iaitu batu dan pemadam getah. Selain itu, untuk objek yang ringan ialah pensel, bola kecil dan sudu. Langkah-langkahnya ialah: yang pertama, sediakan satu bekas yang berisi air. Yang kedua, berikan beberapa objek kepada kanak-kanak seperti pensel, bola kecil, pemadam getah, sudu dan batu. Seterusnya, minta mereka meneka atau meramalkan sama ada objek yang mereka terima akan tenggelam atau timbul. Seterusnya, masukkan satu persatu objek ke dalam air dan melihat hasilnya. Seterusnya, yang terakhir, bincangkan bersama mengapa sesetengah objek tenggelam manakala sesetengah yang lain timbul. Untuk perkembangan yang disokong dari segi kognitif, maksudnya mereka dapat memahami ketepatan dan daya apungan melalui pengalaman konkret. Seterusnya, mereka dapat menghubungkaitkan berat, saiz dan bahan objek dengan sama ada ia tenggelam atau timbul. Maksudnya, dekat sini murid-murid dapat, semasa mereka buat eksperimen tersebut, mereka dapat melihat objek tersebut tenggelam atau timbul. Seterusnya, dapat mengukuhkan pemikiran logik serta hubungan sebab atau akibat selaras dengan teori Piaget. Seterusnya, kemahiran saintifik. Mereka dapat membuat ramalan dan pemerhatian, perbandingan dan kesimpulan. Semasa mereka buat eksperimen tersebut, mereka dapat membuat ramalan, pemerhatian, perbandingan dan kesimpulan semasa mereka buat eksperimen tersebut. Seterusnya, mengembangkan pemikiran kritikal dan kemahiran membuat inference. Maksudnya kat sini mereka boleh buat inference lah, maksudnya macam ulasan selepas mereka buat eksperimen tersebut. Untuk kemahiran saintifik pula, kerjasama dan komunikasi dalam kumpulan kecil. Maksudnya mereka dapat bekerjasama semasa buat eksperimen tersebut dengan rakan-rakan mereka. Yang kedua, menghormati pandangan rakan, yakin diri apabila ramalan tepat. Maksudnya apabila rakan-rakan yang lain memberikan idea ataupun pandangan, mereka dapat terimalah apa pandangan rakan-rakan mereka juga. Meningkatkan rasa ingin tahu, minat terhadap sains dan kesabaran. Mereka dapat meningkatkanlah minat mereka dalam sains ni bila diorang buat eksperimen tersebut. Untuk eksperimen ni, untuk eksperimen tenggelam timbul ni, ia sesuai dengan murid 4 hingga 6 tahun. Sebabnya, mereka dapat eksploratif dan konkret dan menyeronokkan dalam eksperimen tersebut. Pendekatan sains awal kanak-kanak. Bagi pendekatan inquiry, kanak-kanak meneroka melalui ramalan, eksperimen dan pemerhatian sebenar. Yang kedua, mereka memberi soalan pencetus. Mengapa batu tenggelam tetapi bola timbul? Seterusnya, kanak-kanak uji objek, bandingkan hasil dan buat kesimpulan sendiri. Yang ketiga, menyokong perkembangan kolektif,
dari Toko Tim Piaget kerana melibatkan pengalaman konkret dan manipulasi objek. Dan akhir sekali, menggalakkan kemahiran berfikir, membuat hipotesis dan menilai bukti serta merumuskan dapatan. Dari segi pembelajaran berasaskan objek pula, projek kecil dilakukan secara berperingkat untuk memahami konsep ketepatan dan keapungan. Seterusnya, kanak-kanak memerhati, mencatat, mengukur seperti berat dan saiz, dan melukis dapatan. Seterusnya, bekerja dalam kumpulan, berbincang, berkongsi idea dan membuat keputusan bersama. So maksudnya kat sini mereka dapat berbincang lah dalam sebelum membuat eksperimen tu, mereka bincang sesama sendiri dan so mereka akhir perbincangan tu mereka dapat membuat kesimpulan untuk eksperimen tersebut. Seterusnya, selaras dengan Vygotsky, interaksi sosial dan scaffolding, guru membantu pemahaman lebih mendalam. Akhir sekali, memupuk kerjasama, komunikasi, tanggungjawab dan keyakinan diri. Dan ini lokasi untuk yang sesuai lah untuk membuat eksperimen tenggelam dan timbul. Dan ini lampiran untuk eksperimen tenggelam dan timbul. Untuk penutup, aktiviti tenggelam dan timbul membantu kanak-kanak memahami konsep asas seperti ketepatan dan daya apungan melalui pengalaman konkret. Kanak-kanak juga boleh membuat ramalan, menguji pelbagai objek dan memerhati hasil sebenar, sekaligus membina kemahiran berfikir secara kritikal dan logik. Untuk aktiviti ini juga menggalakkan kerjasama dan komunikasi apabila mereka berbincang serta berkongsi dapatan dengan rakan. Seterusnya, dengan membimbing guru, kanak-kanak belajar membina kesimpulan berdasarkan bukti, menjadikan aktiviti ini menyeronokkan, bermakna dan efektif untuk perkembangan kognitif serta sosial dan emosi.